Assalamualaikum wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirni mimma nasitu 'allimni mimma jahiltu ya arhamar rahimin arhamna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alni minas salihin wal muslihin wa la taj'alni minal mufsidin ad-dallin al-mudillin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Selamat malam, kita berjumpa kembali dah. Selepas raya ni tidak ada masa lagi dah. Berasa memanglah kita manusia nak ada berasa rajin dan berasa malah dah. Malam ni kita mari tazkirah satu daripada ayat Quran yang melarangkan kita guna kelimah ni. Kelimah yang merosakkan diri kita dan merosakkan mujtama' kita. Ayat manakah? Ayat dalam surah As-Sad. Ayat bermula daripada 75 sampai kepada 78. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alin. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Sadaqallahu azim. Dan satu daripada ayat lagi yang Tuhan telah firman, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Dan kita mengambil daripada dua ayat ni, kita dapat mengambil kesimpulannya dengan secara reka-reka bahwasanya binasa syaitan dengan kerana dia takabur, dia tidak menerima kebenaran. Itu ayat yang pertama. Dengan sebab tu Tuhan melarang putus. Tuhan tak suka orang yang takabur. Tak suka. Dan ayat yang kedua pula, Tuhan tidak suka juga orang yang muji diri sendiri. Dua-dua ayat ni Tuhan tak suka belakang ni. Kalau kita beramal, maknanya Tuhan tak suka pada kita. Tuhan benci pada kita. Adakah kita nak Tuhan benci pada kita? Semua tak mahu. Orang beriman semua tak mahu Tuhan benci pada kita. Nak Tuhan kasih pada kita. Apabila kita jadi kekasih Tuhan, Tuhan sebagai kekasih kita, maka kita berjaya di dunia dan akhirat. Ayat ni, qala ana khairu minhu, aku terlebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min narin, kau telah jadikan aku daripada api, pucuk api yang hijau saat itu. Dia telah jadikan iblis. Wa khalaqtahu min tin, dan telah jadikan Nabi Adam itu daripada tanah. Kerana tanah itu hina daripada pucuk api lagi. Tanah mengandungi benda-benda yang buruk, benda-benda yang busuk, benda-benda yang tak molek. Dengan sebab tu makna kita ni ada bermacam-macam perangai. Ada perangai baik, perangai tak molek, perasaan baik, perasaan tak molek. Setiap angkat kata dia saat itu terlebih mulia daripada Nabi Adam lagi. Kerana Nabi Adam dijadikan usul asal daripada tanah, dan itu syaitan ni dijadikan usul asal dia daripada pucuk api yang hijau sini, yang suci bersih. Tapi oleh kerana dia takabur, ini satu penyakit. Penyakit ni bermula daripada Nabi Adam lagi. Sejak jadi Nabi Adam adalah penyakit ni. Penyakit membesarkan diri, takabur, ajibkan diri sendiri.
Maka Tuhan hamak dia. Hamak serta. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarkanlah daripada surga daku ni dia. Sungguhnya di kawasan itu rajim, dikenal rejamkan. Sentiasa dikenal rejamkan syaitan iblis itu. Satu lagi pula, wa inna alaika la'nati ila yaumid. Dan di atas dikau pula kena anak aku ni sampai hari kiamat. Terhadap anak dia sampai hari kiamat. Tuhan marah benar sifat orang takabur ni. Sifat membesarkan diri, takjub diri sendiri. Sebab tu Tuhan tidak suka. Dia kata fala tuzakku wala tuzakku anfusakum wa a'lamu bi taqwa. Tuhan yang lebih tahu siapa dia, siapa yang lebih takwa, siapa yang lebih beriman kepada dia. So mengakulah kata aku ni iman banyak, aku ni beribadat banyak, aku ni alim, aku ni belakang dah. Memanglah kalau kita kaji tengok tabiat manusia semula jadi saat ni tu, setiap orang manusia seolah-olahnya fitrah manusia. Dia suka orang puji dia. Dia puji diri sendiri dia dan suka orang puji pada dia. Orang tak puji pada dia, orang tuduh dia, dia benci. Ini fitrah manusia. Nak orang puji kepada dia, nak orang kata dia ni bagus, dia ni molek dah. Dia ni bagus, dia ni molek. Dia ni cerdik pandai. Dia ni orang mulia, tidak ada kekurangan. Ini sifat manusia. Mengikut ilmu nafsi pula dah. Puji diri, dia kata ilmu cit witayah. Orang tak sempurna akal, dia kata orang gila. Cuba bertanya orang gila tengok dia. Kita tanya dia, mung gila kah? Dia kata. Dia tak mengaku tak gila. Tak, dia tak gila, mung gila. Dia kata klik pada kita. Kita orang tak gila ni. Kita tanya kata, mung gila kah? Tak, mung gila. Ni. Cuba kita tanya orang yang pakai pengatak molek. Mung ni karuk kata. Dia mau karuk kata. Dia tak karuk. Sampai tu dia buat dia mau dah. Ni mengikut ilmu cip saya. Setiap orang saat itu dia perasan kata diri dia tu molek, dia tu bagus, dia tu cerdik, dia tu pandai dah. Tidak ada manusia tak mengaku mengaku kata diri dia bodoh, dia tak molek, tak ada. Dia janguk. Walaupun dia hidup dia berasa janguk. Itu sifat merasakan diri itu ada setiap orang. Setiap orang dah. Maka dengan kelimah ni ulama mari beri peringatan. Dia kata 3 kelimah boleh merosakkan diri kita. 3 kalimat boleh merosakkan diri kita. Ulama memberi peringatan. Kelimah yang pertama ana itu, akulah. Tu ni akulah. Kelimah pertama ana. Kelimah kedua li, bagi aku. Kelimah yang tiga pula indi, di sisi daku. 3 kelimah ni boleh merosakkan manusia. Dalilnya tu yang boleh merosakkan iblis ni itu dia kata ana khairu minhu. Aku tu lebih baik daripada dia. Dan kelimah ana khairu minhu tu Tuhan halau dia keluar daripada syurga dan Tuhan laknat dia sampai hari kiamat. Ini kelimah ana. Dan kelimah li pula. Tidakkah binasa Fir'aun tu dia tahu? Dan kelimah li alaysa li mulka Misr. Tidakkah aku ni Raja Mesir? Merasakan dia saat ni Raja Mesir, merasakan dia saat itu seperti itu dah. Binasa Qarun saat itu ni kelimah indi innama utituhu ala ilmin indi ada. Ilmu tu di sisi aku.
Melihat hewi tak. Tiga kelimah ni boleh menasakan manusia. Jadi tiga kelimah ni golekkan digunakan oleh orang yang ada sifat takabur, sifat kemegahan, sifat nak tinggi, sifat gurur dia tu. Untuk membesarkan diri dia, untuk nak ejabkan diri nafsi dia, untuk dia sanat pada dia, untuk dia puji pada dia. Ini adalah sifat yang qabihah, sifat yang tidak molek. Wa afatul qatirah, mana penyakit yang paling bahaya sekali. Penyakit yang paling bahaya sekali, kita kata lebih bahaya daripada penyakit karuna yang timbul begini, lebih bahaya daripada segala wabak lagi. Kerana apa? Kerana meruntuhkan diri dia dan boleh meruntuhkan sangkum masyarakat dia, mujtama dia. Dan penyakit ini lama dah, semenjak daripada Nabi Adam sampai zaman sekarang lah ni. Ni penyakitnya. Sampai hari kiamat. Kelima ana tu, ulama mengatakan Nabi pernah guna ana. Sahabat pernah guna kelima ana, tapi duduk di elak dia. Elak yang lagu mana? Nabi kata, ana apa ni? Sayyidu walad Adam. Yaumal qiyamah wala fakhra. Nabi kata, Nabi tidak ada megahnya, tidak ada untuk bermegah-megahnya. Aku adalah saya di ketua anak cucu Adam itu. Ketua anak cucu Adam pada hari kiamat dengan tidak ada kemegahannya dia. Bukan untuk nak bermegah-megah dah. Ini kelima anak. Abu Bakar pula, apabila Nabi tanya, siapa tik ziarah orang mati dah hari ni? Abu Bakar kata, ana. Siapa tik ziarah sakit orang ni? Abu Bakar kata, ana. Siapa tik sedekah pada hari ni? Abu Bakar kata, ana. Ana sedekah akhirnya. Habis. Duduk dia Abu Bakar belakang. Kerana Abu Bakar ni tidak ada sifat apa? Sifat megah. Yang sebab tu Nabi tak tanya dia, seperti dia bakar baju labus juga. Baju labus Sayyidina Abu Bakar boleh bakar. Kan sifat kemegahan ni tak ada. Itu elak dia. Di masalah ni orang pakai baju labus ke baju sikat aja tidak ada tidak ada elak panggil. Pakai labus dia tak rasa megah. Pakai sikat tak ada rasa megah. Kadang-kadang semasa saya duduk Mesir itu, pakai sikat tu pula rasa megah dah. Rasa takabur lah sifat sikat palutut pakai seluar sikat. Nak buih wetina tengok saat itu bulu betih molek wetina gerai itu harai. Kerana elak tak molek. Walau pakai sikat sekalipun. Jadi elak kita pakai baju untuk takabur, guna kereta untuk takabur, tak boleh. Seperti kita pakai baju labus juga. Ada elak tak molek. Kalau elak molek, tidak apa. Ya, semua tu dielak belakang. Alasan panggil. Alasan yang kita guna tu kena cara tak kena cara. Ni penyakit ana ni penyakit paling besar sekali. Pas kita nak cara masalah laninya, hak saya nak caranya kerana penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat. Jangan marah pada saya dah. Saya ni juga biasa duduk dengan penyakit, suka cari penyakit-penyakit dalam diri, suka kaji penyakit-penyakit dalam diri dan penyakit-penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat ke mana? Di masalah ni kamilah bijak. Tidak kata golongan itu golongan ini tak. Kebanyakan dia jadi puak lagu tu lah. Taksub pada puak. Kamilah bijak, kamilah pandai daripada orang tua ni. Puak kamilah betul, puak kamilah kena. Setiap golongan itu tidak mengaku kata salah. Bila apa golongan, 3-4 golongan, 4-5 golongan itu semua mengaku betul belaka. Betul dengan ilmu cik saya kata. Dia tercampur tanya orang orang yang tidak sepenakar tu, dia tak kata dia gila, dia kata kita gila. Sangkum kita lah ni, sangkum orang Islam lah ni, lagu tu lah. Firqahku betul, firqahku benar. Jemaah aku betul, jemaah aku benar. Tak kira firqah mana-mana, lagu tu belakang. Apabila masuk firqah,
Apa masuk dalam perangkat, dalam kubur dia, dalam kalangan dia mestilah. Kata kita ni duduk dalam kebenaran. Nah, kita ni duduk dalam kebetulan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beri bendera, dia beri syiar pada kita supaya kita taksub pada puak sendiri. Puak kita buat tu kena belaka, puak kita buat tu betul belaka. Ini penyakit masyarakat di masalah ni. Penyakit utuhnya, penyakit binasanya syaitan. Penyakit binasa syaitan, ana khairu minhu. Nah, akulah terlebih baik daripadanya. Demikian kita orang kita lah ni, puak akulah molek daripada dia. Puak dia mau tu huduh belaka. Jadi atas gulung yang mana-mana, lagu tu belaka. Akulah molek, puak akulah molek, jemaah akulah molek. Saya tidak tuju kepada siapa-siapa. Tapi penyakit yang sedang timbul di dalam sangkum kita, dalam masyarakat kita, lagu itulah. Kalau mengepek dan noyak kebenaran lagu tu. Kebenaran yang timbul lagu di masalah ini, lagu tu. Setiap muktamad Islam. Di Malaysia, ke di Indonesia, ke di Arab sendiri, timbul lagu tu. Kerana ada tu dalam belakang. Ada dalam belakang. Cuba cari tak dalam tengok. Ya temu tak dalam tu. Dah. Ni. Dan sebab tu bagi orang da'i sekalian, guru-guru sekalian, ustaz-ustaz sekalian, profesor, doktor, syekh tu syekh ni, cuba kaji tengok, betul tak betul yang saya royak saat ni tu dah. Kalau tak betul, tolong royak tu cerita. Saya boleh terima, saya boleh betulkan. Saya tak marah, betulkan dah. Saya tak mohon ampun dan maaf dah. Kan saya tidak suka sangat tengok masyarakat kita duduk balah benda hak temeh-remeh, benda hak khilafiyah. Usul benda apa ni, usul din seperti rukun iman, rukun Islam tu tak ada apa. Tapi ada balah tu maksud hati-hati dia ya. Sekati-hati dia ya. Tidak jadi masalah di segi saya lah, tapi di segi demo tu menjadikan masalah. Kerana orang ada tujuh pilih belakang dah. Yang patut mengeluarkan hukum saat ni tu, orang tu salah, kumpulan tu salah, jemaah tu salah, siapa dia? Siapa dia? Cuba cari tengok. Tok Qadi atau hakim atau mufti atau wali amri kerjaan Islam yang sebenar sungguh, yang rabbaniin sungguh, boleh hukum tu. Hukum tak perkah tu salah, jemaah tu salah, puak tu salah, puak ni salah, boleh hukum dia. Kalau orang kampung biasa, lepas-lepas guru, lepas-lepas ustaz, lepas-lepas doktor-doktor dia hukum ni penhafsar sekali. Utuh minta mak. Kucak kacir minta mak. Dia menghukum kita boleh, kita hukum yang boleh. Menghukum aku hukum, menghukum aku tak suk. Lakonnya tak suk. Sampai kiamat. Tapi apabila mari wali amri daripada pemerintah atau Tok Qadi atau mufti, tidak siapa berani melawankan. Seperti kat Malaysia dan Indonesia. Orang lawan takat dia. Dia takat. Ni, yang pasal hukum nak hukum orang tu salah, kena salah. Orang tamada, tok guru kat ustaz kat, tak boleh hukum. Kita da'i, kita seru kepada benda yang baik sudah. Dia tak semaya, suruh semaya. Dia tak mengaji, suruh mengaji. Dia tak ibadat, suruh ibadat. Nampak dia mau pergi tak betul, kita buat keluar betul. Tunjuk jalan betul. Sekadar tu, jangan keluar hukum di mulut da'i. Kalau keluar hukum di mulut da'i, bila kita keluar hukum saat itu, dia mau boleh keluar hukum juga. Kata kita salah. Itu kaedah dia. Yang boleh mengeluarkan hukum, boleh amri, Tok Qadi, mufti. Kerana dia ni, dia tak boleh lawai. Boleh lawai, dia mau ada kuasa. Itulah cara nak mengamankan diri kita, masing-masing jagakanlah. Yang guna kalimah ana, aku ni khairu minhu, aku ni lebih baik daripada mereka itu. Puak aku ni lebih baik daripada puak tu. Jemaah aku ni lebih baik daripada jemaah itu. Maka salah.
binasanya iblis kerana kelimah ana itulah. Binasanya orang pembesar-besar kerana kelimah ni. Dia tidak kasih kali. Orang takabur. Orang takabur kan mengandungi dalam kelimah ana saat itu panggil kelimah takabur, kelimah apa? Kelimah riya, kelimah ta'ajub kepada diri sendiri. Inilah dulu dah sekiranya ada tersalah dan tersilap, mohon ampun dan maaf dah. Bukanlah saya tujuan saya untuk nak cucuk gulung itu, cucuk gulung ini, tidak. Tapi dua kata kebenarannya yang berlaku di hari ini lagu itulah di segi pandangan saya. Pandangan demo tak tahulah dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.